Meh. Apa? Ada orang tanya, Meh belajar apa kat sekolah? Ale bata. Boleh tulis alif bata? Ha. Anda tulis alif bata? Tulis nak tengok. Oh, tu huruf apa? Ba. Huruf ba. Huruf alif? Ale. Alif. Tu huruf apa? Ale. Ni. Huruf apa ni? Ni. Titik dua atas ya. Huruf apa? Da. Huruf apa? Huruf apa? Tata. Huruf ta. Huruf alif nak ke mana? Ale. Ni. Ale. Titik tiga ni alif? Ha. Okey, Meh. Ada. Huruf alif paling senang sekali, Meh. Macam huruf satu gini, nombor satu. Kan? Alif. Terus buat alif. Alif. Straight gini je lah, Mak. Ni. Alif. Tu alif. Ale.